Hello, hi guys. Selamat malam. Bertemu kita Bak Ruai aku nak Antaca channel hari tu malam tu ya. Terima kasih udah nyukung semua pengawak kami Bak Antaca channel ya. Terima kasih mayu-mayu. Okey, hari ini saya nak masak satu resepi Borneo yang sangat terkenal di kalangan orang-orang Borneo, iaitu perut babi manis ya. Mari saya perlihatkan dia begini ya. Harga dia boleh tahan guys. Sangat mahal sekarang dan susah untuk didapati ya. Ini pun saya hari ini nasibnya baik, saya jumpa ni dia dalam 2 kilo macam begitu ya. So saya balik, saya cuci bersih, kemudian saya rebus, kemudian saya potong-potong dan cuci supaya dia menjadikan dia begini ya. Potongan ni ikut sesuka hati teman-teman ya. Okey, semestinya perut babi manis ni terkenal dan sedap dimasak dengan pineapple ataupun nanas ya. Semestinya ada nanas. Nanas ni saya pilih yang kulit dia masih warna kehijauan dan campur kuning sedikit di bawah pohon nanas tu. Kemudian kenapa saya menggunakan yang macam begitu? Sebab saya nak rasa dia masam manis. Kalau anda nak nanas yang manis pun boleh juga, ikut selera masing-masing ya. Saya potong macam begini ataupun kita potong halus sekali pun boleh juga supaya jus dia terkeluar ya. Sangat manis guys. Saya menggunakan nanas jenis nanas madu ya, yang panjang gitu ya. Kemudian semestinya ada bahan-bahan tumisan. Di sini ada cili padi, 3 biji cili padi, ada serai, ada halia, bawang putih dan bawang merah. Ya, itulah ingredient dia ya. So, mari kita mula memasak. Masaknya senang, makannya enak. Sangat marvelous. Okey, mari kita mula memasak. Ya. Kita tumiskan bahan ni dulu. Wow, pedas banget. Sebab saya juga resepi ini pedas ya. Kalau anda nak menggunakan cili kering pun boleh juga ya, ikut selera masing-masing. Perut babi manis ni kita hendaklah buat dia manis, pedas dan masin ya. Baru sedap. So kita tumis-tumiskan bahan ni dulu supaya dia nak wangi, kemudian baru kita simpankan perut manis dia ya. Perut manis babi ni sangat terkenal di kalangan orang-orang Borneo di Sarawak ya. Rasanya lazat tapi payah dan susah nak didapati ya. Okey, kita renihkan benda-benda yang ni. Okey, kita jumpa selepas ini. Halo, mari kita lihat ya. Sudah naik wangi. So, sekarang kita akan masukkan perut manis dia. Masukkan. Tumiskan dulu. Yummy guys.
bila ditumis rupa dia macam begini ya. Sedapnya. Okey. Kita renihkan ni dulu. Jumpa selepas ini. Kita lihat. Kita mengeluarkan jus. Dia sendiri ya. Sekarang kita masukkan nanas ya. Letakkan nanasnya banyak sikit ya, supaya dia rasa masam manis. Saya suka rasa dia masam manis ya. Saya tak suka rasa dia manis, sebab itu saya menggunakan nanas yang pramatang. Okey, mari kita lihat macam begini. Okey, kita renihkan sekejap. Selepas itu kita akan simpankan. Okey, mari kita lihat. Jeng jeng. Wow, best sekali. Kau rasa sudah ada jus nanas ya. Macam begini. Ada masa dulu tu kan, last year saya membuat konten. Dia itu bukan perut manis ya, itu sarang telur ayam tua ya. Rupa dia semacam begini. Saya masak dengan nanas ya. Kali ini first time saya buat resepi perut manis babi ya. Okey. So sekarang kita masukkan kicap ya. Kalau tak nak kicap pun boleh. Saya suka tengok warna dia ya. Saya nak warna dia cantik. Okay. Kita letakkan kicap masin ya, sedikit. Kicap masin dalam 4 sudu gitu. Ya, untuk rasa dia. Sekarang kita tambahkan air. Kita nak renihkan perut manis ni supaya dia lembut, sedap, enak dan marvelous. Okey, kita masukkan air. Air ni kita letakkan banyak sikit sebab kita nak renihkan dia sampai dia menjadi sedikit pekat dan perut manis ni dia jadi lembut ya. Jangan takut letakkan air dia sebab kita nak masak dia lama sikit. Okey. Macam begini. Air dia banyak, nanti dia akan menyusut ya. Okey, ini untuk kita merenihkan perut manis supaya dia lembut. Jangan lihat-lihat, sedap ya. Kita nak dia lembut, cuy. Okey, jumpa lagi selepas ini. Hai, kita lihat macam begini keadaannya guys. Air dia semakin menyusut ya. Sekarang kita letakkan perasa dia. Okey, kita renihkan seketika ya, supaya air dia menyusut lagi ya. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Mari kita lihat, air dia sudah menyusut guys. Ini macam begini, yummy ya. Masak. Mari kita hidangkan.
Saya nak dia berkuah sikit ya. Kalau nak dry pun boleh, tapi saya suka kuah dia. Beginilah rasa dia, macam begini. Mari kita rasa. Panas guys. Aduh. Marvelous. Harum wangi bau dia ya. Enak. Jangan lupa menonton Antacha channel ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton untuk malam ini. Jangan lupa try resepi saya ya. Baiknya datang dari anda. Bye bye. Selamat malam.